Kabar angin terkini mengatakan bayaran fasa ketiga STR 2026 dijangka bermula 17 Ogos ini. Namun sejauh mana benarnya maklumat ini? Terdapat informasi terkini yang menyebut berkemungkinan besar bayaran fasa ketiga sumbangan tunai rahmah akan bermula pada 17 Ogos 2026 hari Isnin minggu hadapan. Maklumat ini dikatakan berasal daripada sumber yang boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, ditegaskan bahawa sehingga kini belum ada sebarang memo atau kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan maupun pihak berkepentingan lain berkaitan tarikh tersebut. Tarikh ini juga masih tertakluk kepada perubahan berdasarkan keputusan akhir yang mungkin diambil oleh Menteri Kewangan atau Perdana Menteri. Yang boleh dipastikan buat masa ini ialah bayaran fasa ketiga tidak akan berlaku pada minggu ini, iaitu bukan pada 12, 13, 14 maupun 15 hari bulan. Kebarangkalian bayaran berlaku pada minggu hadapan adalah tinggi. Kadar bayaran mengikut kategori. Bagi isi rumah berpendapatan 2.500 dan ke bawah, tiada tanggungan RM200. 1 hingga 2 orang tanggungan RM300. 3 hingga 4 orang tanggungan RM450. 5 orang tanggungan atau lebih RM600. Bagi isi rumah berpendapatan 2.501 hingga RM5.000, tiada tanggungan. Tiada bayaran fasa ketiga kerana jumlah keseluruhan telah dituntaskan semasa bayaran fasa pertama dan fasa kedua. 1 hingga 2 orang tanggungan RM150. 3 hingga 4 orang tanggungan RM200. 5 orang tanggungan atau lebih RM250. Bagi warga emas tanpa pasangan, bayaran yang diterima ialah RM150. Manakala golongan bujang berumur 21 hingga 59 tahun tidak menerima bayaran dalam bentuk STR, sebaliknya bayaran disalurkan melalui skim SARA 2026. Bagi mereka yang menghantar permohonan baharu, rayuan atau kemaskini maklumat sebelum 15 Jun, status kelulusan mungkin masih belum kelihatan pada masa ini. Status kelulusan biasanya hanya dipaparkan pada hari bayaran atau seawal-awalnya 1 hingga 2 hari sebelum bayaran dilakukan. Semakan status kelulusan dan maklumat bayaran boleh dibuat melalui log masuk ke akaun MySTR di laman rasmi yang disediakan. Sekali lagi ditegaskan, tarikh 17 Ogos masih merupakan kabar angin dan belum menjadi kenyataan rasmi. Perkembangan lanjut akan dikongsikan sebaik sahaja pengesahan rasmi dikeluarkan. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa subscribe serta tekan butang loceng untuk kemaskini terkini. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.